Ni saya review kat korang color yang satu lagi, iaitu color Mocha Blaze. Color Mocha Blaze tu sedikit gelap berbanding model yang saya tunjuk ni. Model ni adalah Marvel 150 juga. Cuma color je adalah sedikit berlainan, iaitu color yang dikenalkan oleh Aveta sebagai Sonic Blue, warna biru kan kalau korang nampak. Jadi apa kita nak tengok apa yang lebih detail lah dekat motor-motor ni, paparan digital dia, kemudian mungkin dari segi suspension depan dan belakang, ataupun brake disc dia besar macam mana, apa tayar dia guna, kemudian bab enjin dia, bau liter enjin ataupun minyak enjin yang diperlukan untuk motor ini. Jadi kita akan tengok, tak lupa juga berapa liter yang boleh kita masukkan ke dalam tangki minyak motor Marvel 150. Bila kita bercakap mengenai dengan motosikal, perkara pokok ataupun perkara utama yang perlu kita lihat adalah bagaimana enjin dia beroperasi, apakah kapasiti enjin dia, dan berapa liter minyak hitam kita perlukan. Sebab kita nak ambil tahu dari segi maintenance setiap motor yang kita hendak beli. Jadi enjin ini adalah enjin yang bertype air cool, single cylinder 4 stroke, ada 2 valve. Kemudian enjin ini ada 149 cc. Kalau kita tengok, kalau ikutkan motor ni adalah sistem dia menggunakan sistem clutch. Di sini kita boleh nampak clutch yang dekat sini. Bila kita tarik clutch, inilah yang akan bergerak nanti. Kemudian bila kita nak isi minyak hitamnya di sini masuk dia. Ini tempat minyak hitam lah. Mana korang terpaksa buka yang ini untuk isi minyak hitam. Itu perkara yang perlu korang titik beratkan. Baik, dengan enjin 149cc ni pula, korang boleh dapatkan maksimum power pada 7500 rpm. Berapa kelajuan tu saya tak pasti, tapi untuk torque dia pula, korang boleh dapatkan pada 11.5 Nm of torque pada 5500 rpm. Jom kita lihat pada bagaimana sistem pemicu gear dia. Begini sebenarnya guys, pemicu gear dia. Korang boleh songket lah gear ni. Berapa dia punya gear dia? Gear dia ada 5. Transmission dia adalah transmission manual, seperti mana korang lihat, sebab dia ada disertakan dengan clutch. Kita tahulah dia manual. Ada 5 speed saja. Dan engine oil ataupun minyak hitam yang diperlukan adalah 0.8 liter. Kemudian motor ini juga dilengkapi dengan starter. Dia kalau korang tengok, ada tak kick starter? Tak ada.